Nak tambah pendapatan, you tak wajib resign. Ada orang semangat-semangat nak buat bisnes ni, nak kena resign. Oh jangan, kalau you tak boleh nak handle bisnes part time, buat duit, dalam keadaan you masih bekerja, nanti you full time pun you tak boleh handle. Masa sikit pun tak boleh handle, nak bagi masa 8 jam lagi tak boleh handle. Jadi you nak buat part time, you nak tambah pendapatan. Saya cadangkan berapa banyak permulaan, saya cadangkan tambah pendapatan jualan RM10,000. Bisnes tu mesti boleh buat jualan RM10,000 dan you akan dapat lebih kurang dalam 2 ke RM5,000 pendapatan bersih lah. Jadi cara ni simple saja. Pertama, tetapkan dulu matlamat berapa nak. Sebagai permulaan, saya set jangan besar-besar sangat. Set nak dapat dalam 2 ke RM5,000, itu adalah kita nak belajar dulu. Nak belajar. Kalau kita letak tinggi sangat nak RM10,000 kan, kita pun tak pernah buat RM2,000, nak buat RM10,000 lama-lama jadi apa? Hot chicken shit. Hot chicken shit. So set untuk dapat dalam 2 ke 3,000 sebulan dulu kan. Jadi maksudnya nak dapat 3,000 sebulan tu biasanya jualan tu RM10,000 lah lebih kurangnya. Jualan RM10,000. Okay, pertama decide dulu. Bila you decide, you akan start buka minda. Yang kedua ialah dapatkan bisnes yang ada, yang pelanggan tu boleh datang berkali-kali. Maksudnya produk tu habis setiap bulan, pelanggan tu datang lagi, datang lagi, datang lagi. Jadi kalau kita dapat 10 orang pelanggan, 5 orang akan datang lagi. Kalau kita dapat 30 orang pelanggan, 15 orang akan datang. Setiap bulan akan membeli. Jadi kita akan ada income yang lebih stabil. Itu yang penting sekali buat bisnes ni, income kena stabil. Okay, dan yang ketiga, bila kita bekerja, kita tak cukup masa kan. Mungkin kita ada 1-2 jam je sehari kan, curi-curi tidur lambat sikit. Jadi macam mana kita nak speed up kita punya progress dalam bisnes? Itu cara dia. Kita buat bisnes yang ada mentor, yang ada guide, yang ada flow, yang ada step, yang ada program. So that kita tak adalah buang masa 2, 3, 4 tahun duk buat salah je kan. Nampak ada bisnes tapi macam tak ada perubahan pun hidup kan. Kalau you buat bisnes dengan yang ada mentor, maka cara tu dah betul, cuma kita kena betulkan diri kita saja. Itu je bezanya kan. Sebab baru-baru kan kita takkanlah buat macam mentor buat kan. Tapi bila di mentor senang nak tanya silap kat mana kan. Itu benda yang you takkan dapat lah dalam bisnes yang tidak bermentor. Okay, so jadi apa yang saya supply, saya adalah orang yang pada fasa itu dulu kerja full time, nak dapat income lebih kan. So jadi try tukar-tukar 7 bisnes. Akhirnya 2013 saya jumpa bisnes. Dalam 6 bulan saya berjaya buat jualan RM10,000 sebulan. Dan 2 tahun lepas tu saya resign dengan jualan RM60,000 ke RM70,000 sebulan. Jadi saya boleh ajar anda dan saya boleh kenalkan dengan bisnes yang boleh bagi yang macam tu, bagi income yang macam tu. So cara dia simple saja, boleh klik dekat link bio, dapatkan info juga dekat link description. Terima kasih.